memang betul kata Cikgu Nizam, kita tak perlu nak mendenda, nak meninggikan suara. Tetapi kadang-kadang tahap kesabaran seorang guru ni pun ada masanya akan hilang. Cita-cita sebenar beliau bukanlah guru, bukan juga pensyarah, tetapi seorang kerani. Ya, kerani. Ringkas, kemas dan mungkin lebih banyak kerja di pejabat berbanding berdiri di hadapan papan putih. Namun, siapa sangka takdir Allah membawa beliau jauh melangkaui cita-cita asal, iaitu menjadi seorang pendidik yang membentuk insan dan meninggalkan kesan dalam kehidupan ramai anak murid. Cikgu Fuziah binti Abdul Aziz dilahirkan pada 15 Januari 1969 di Batu Pahat, Johor, anak kepada pasangan Kamslah binti Kambali dan Abdul Aziz bin Niyad. Langkah awal pendidikan beliau bermula di Tadika Kemas sebelum meneruskan alam persekolahan rendah di SK Felda Air Tawar 1. Perjalanan menengah pula penuh warna dan pengalaman. Bermula di SMK Air Tawar bagi tingkatan 1 hingga 3, kemudian menyambung di SMK Laksamana untuk tingkatan 4 dan 5 dan seterusnya menamatkan persekolahan di SMK Tun Habab tingkatan 6. Dengan semangat ingin berbakti, beliau melangkah ke alam pendidikan tinggi di Maktab Perguruan Jerantut dan seterusnya menimba ilmu di UPSI, membina asas kukuh sebagai seorang pendidik sejati. Dalam kehidupan peribadi, beliau melangkah ke alam perkahwinan pada 24 Disember 1995 dan dikurniakan 4 orang cahaya mata. 2 putera dan 2 puteri yang menjadi penyokong setia di sebalik setiap pengorbanan seorang guru. Hari ini, kita tidak mengucapkan selamat tinggal kepada seorang guru semata-mata, tetapi kepada seorang insan yang telah menitipkan kasih sayang dalam setiap pelajaran dan keikhlasan dalam setiap tugas. Perginya Cikgu Fuziah dari sekolah ini meninggalkan ruang yang sukar diisi, kenangan yang sukar dilupakan dan jasa yang tidak mungkin terbalas. Terima kasih Cikgu Fuziah atas 29 tahun pengabdian, atas kesetiaan dan atas cinta yang tidak pernah berbelah bahagi kepada SK Felda Air Tawar 1. Pemergian ini bukan nokta tetapi penutup sebuah perjalanan yang penuh makna. Assalamualaikum Cikgu Fuziah. Selamat bersara saya ucapkan terima kasih di atas segala sumbangan bakti yang telah Cikgu curahkan di sekolah ini hampir 31 tahun. Telah ramai anak-anak didik Cikgu yang telah pun berjaya dalam kehidupan masing-masing. Semoga Cikgu dikurniakan kesihatan yang baik dan bahagia bersama dengan keluarga yang tersayang. Dan jangan lupakanlah kami di SK Felda Air Tawar 1. Selamat bersara. Selamat bersara Cikgu. Semoga Cikgu sehat selalu, dimurahkan rezeki dan kesihatan yang berpanjangan. Amin. Amin. Bye. Dan darjah 1 kita orang ingat lagi cikgu selalu cikgu ajar kita orang BM. Lepas tu cikgu selalu tegur kalau kita orang ada buat salah. Salah saya Selalu tak pandai eja, salah huruf besar huruf kecil, tak pandai baca. Lepas tu salah buat kerja. Cikgu suruh buat benda lain, saya buat benda lain. Cikgu Fuziah, cikgu yang baik. Cik Kak Zin ni dia seorang yang penyabar dan penyayang dan dia suka berkongsi rezeki dengan kami. Dia suka bawa sarapan pagi untuk kami dan makanan Kak Zin semua sedap. Sebab kami suka makan. Selamat bersara pada Cikgu Fauziah. Terima kasih kerana dah mengajar saya sampai ke anak-anak.
Semoga cikgu sihat selalu, halalkan ilmu yang diberikan, salah dan silap selama ni harap dimaafkanlah. Terima kasih Cikgu Fauzia telah mengajar anak-anak kami. Halalkan ilmu yang cikgu ajar untuk anak-anak kami semua. Semoga berbahagia bersama keluarga. Selamat bersara. Selamat bersara buat Cikgu Fauzia. Terima kasih sebab dah mengajar anak saya selama 4 orang di sekolah ni. Semoga dihalalkan segala ilmu yang diberikan. Semoga cikgu terus sihat selalu. Selamat bersara Cikgu Fauzia. Halalkan ilmu yang telah Cikgu curahkan kepada kami. Terima kasih kerana mendidik kami. Cikgu Fauzia, betul ke cikgu nak bersara? Terima kasih cikgu kerana sudah mengajar kami. Maafkan atas kesilapan kami cikgu. Selamat bersara. Kenangan saya bersama Kak Ji. Saya pernah pergi lawatan bersama dia ke Cameron Highland pada tahun 2023. Okey, itu je. Kenangan yang paling manis, hari-hari manis. Hari-hari paling manis. Kak Ji, kita orang rasa macam sekejap je dengan Kak Ji. Tahu-tahu Kak Ji dah nak bersara dah. Semoga Kak Ji dipermudahkan urusan dan sihat selalu. Semoga Kak Ji sentiasa bahagia di sisi insan yang tersayang. Selamat bersara Kak Ji. We love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya ucapkan selamat bersara untuk Kak Ji. Saya doakan semoga Kak Ji sihat dan bergembira di samping keluarga. Jangan lupa open order krepek pisang tanduk. Bye Kak Ji. Kak Ji jangan lupa kita orang rindu nanti kek lapis Kak Ji, air tebu Kak Ji. Semoga Kak Ji sihat-sihat selalu di samping keluarga. Selamat bersara Kak Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan digantung tanah, budi yang baik dikenyang jua. Itulah pantun yang sesuai ditujukan kepada Cikgu Fauzia ataupun Kak Ji. Segala jasa yang Kak Ji curahkan sepanjang berkhidmat di sekolah Kereta Air Tawar 1 akan dikenang sampai bila-bila. Sifat Kak Ji yang tenang dan sentiasa menyokong rakan-rakan sejawat amat dihargai dan akan dikenang sampai bila-bila. Saya selaku rakan sejawat dengan ini ingin mengucapkan selamat bersara pada Kak Ji. Saya ucapkan semoga kehidupan bersara selepas ini diberikan ketenangan dan kebahagiaan bersama keluarga dan ingat dan sentiasa Kak Ji sentiasa kami kenang. Semoga kita akan berjumpa di lain masa Kak Ji, insya-Allah. Terima kasih Cikgu Fauzia. Kami doakan semoga Kak Ji sentiasa sihat Dan bahagia bersama keluarga. dan sentiasa comel.